lah coach. Sekarang nak buat video dengan apps AI semua mahal lah. Tak ada alasan lagi. Sekarang dekat TikTok Seller Center itself sudah boleh buat video AI. The best thing is percuma. So, nak tahu macam mana kita nak buat? Jom saya tunjukkan. Okay, first at the Seller Center, nampak tak sini shoppable video. Klik saja. Lepas tu create content. Akan nampak AI video maker. Bila you klik kat sini, lepas tu anda boleh select apa produk yang you nak promote. So contohlah, I pick saja. Lepas tu I buat confirm. Nampak tak? Sebab ini dia akan ikut product listing kita. The system will pick whatever information untuk generate video. Okay, of course kalau kamu nak addkan lagi description lebih banyak pun boleh, tak ada masalah. You can double check apa yang dia nak cakap dekat video nanti. Dah siap semua tu, kita hanya tekan generate video sahaja. Okay, I dah buat beberapa sampel, memang padu. Okay, sama macam yang berbayar punya apps. Tak bagi dua untuk pilihan. Ada Coffee Talks untuk saya. Rasanya smooth, Coffee Talks sesuai rutin saya. L-carnitin, guarana, inulin bantu aktifkan saya. Saya tunjuk beg kuning, mudah dan bergaya. Cuba Coffee Talks hari ini, rasai beza yang nyata. Siap dia bagi kuning lagi. Okay, so make sure apa yang dia generate tu kena tepat dengan produk. Kalau tak tepat, you tak boleh guna. Okay, kita kena edit juga. Belajar sesuatu, follow me for more TikTok Shop tips.